Saya Fazia sah bergelar Isteri Izwan. Cerita lucu. Oh, pengenalan anak saya panggil dia sayang. Woi, jangan sikit. Fazira binti Wajib dengan mas kahwinnya 24 dinar emas. Saksi utama sah. Alhamdulillah, dengan sekali lafaz pelakon Era Fazira kini sah bergelar isteri kepada usahawan Izwan Zain Majlis yang bertemakan Serba Putih itu berlangsung di Renjana Majlis State Kampung Melayu Subang Selangor pada pagi Jumaat 12 Disember 2025. Era atau nama sebenarnya Fazira Wan Cik menerima mas kahwin berupa pokok bunga emas seberat 102 gram yang mengandungi 24 keping dinar emas. Selain itu, Tuan turut menghadiahkan cincin berlian yang bernilai RM80,000. Bagi hantaran pula, kedua-dua mereka menyerahkan barang hantaran dalam sebuah dalam berisi aksesoris serta kelengkapan peribadi seperti beg tangan, wangian dan set barang kemas. Kita mendoakan semoga ikatan perkahwinan pasangan ini akan berkekalan hingga ke jannah. Kali pertama saya cuba Era tu, saya agak bukan terpukul. Saya rasa macam tak sangka seorang Era Fazira ni dia cukup kesederhanaan dia, santai dia, adab dia. Itu yang buat first yang spark untuk saya kenal lebih lanjut. Tak ada apa? Dia nak tanya pertama kali. Tak ada pertama kali. Tak ada spark langsung dia. Saya Macam biasa tengok perkahwinan dia lah. Walaupun bila dah lama dah tak berkahwin apa semua. Dah duduk lama dah. Dah kahwin. Dunia ni kecil je kan. Tak membesar. Bukan hidung besar. Saya tahu dia selalu berisik-risik cabar melalui saya semua kan. Jadi saya take note lah yang dia ada macam minat-minat. Ada khabar ada. Ada khabar. Dia kan ada hati kita tu. Saya rasa dia bersungguh lah. So sebelum bersungguh tu melebihi daripada apa-apa, baik saya jumpa dia dulu untuk nak macam okey, saya dah jumpa awak dah jumpa. Kira saya ajak awak jumpa sebab awak sedang mencari-cari sumber nak membuat sesuatu lah. Jadi saya jumpa dengan dia. Jadi di situ sparknya kita keluar because of our conversation yang matang, yang tidak menghala ke arah bukan-bukan, ataupun tidak ada sedikit sekelumit pun ciri-ciri nak try. Lelaki yang bukan try, kita tahu lah lelaki try. Jadi saya rasa selesa. Begitulah dah. Tapi betul-betul. Tadi sebelum kita ucapkan tahu tadi kita ada berubah sikit tadi kan. So mengamati betul-betul berubah. Lepas tu saya anggap ijab dengan kabul ni adalah satu amanah, satu tanggungjawab sebagai seorang suami. Saya pun dah 9 tahun lebih berusaha. So saya rasa ini satu, kita dah selesa sebelumnya. Macam Era pun tadi cakap selesa. Jadi kali ni kita dah ada satu tanggungjawab yang besar. Saya nak memastikan Era, anak saya, anak Era, Sofia dan Alisha, kita hidup sebagai satu keluarga lah. Bahagia, harmoni. Dan saya anggap ini satu perjalanan yang baru bermula. Lepas ijab, perasaan saya sebenarnya banyak yang bergerak kepala saya tentang tanggungjawab saya sebagai seorang isteri, menjadi ibu kepada seorang lagi anak, dan saya mempunyai tanggungjawab untuk nak mengeratkan kesemuanya untuk bersatu, untuk berkasih sayang, hidup dalam harmoni. Itulah tanggungjawab kita bersama. Saya rasa dengan pengalaman saya of course nakkan yang terbaik. Kami berdua nakkan yang terbaik. Kita Era umumkan nak berkahwin hari itu, satu Malaysia gembira dan mendoakan, malah rakan-rakan hati pun mendoakan hadiah sampai menangis. Kita tahu Era akan berhari tanya. Saya bersyukur sebab saya menerima banyak kasih sayang dan doa daripada semua. Meskipun kita daripada keluarga yang kecil, tapi saya rasa besar. Saya
sayang daripada semua. Saya tak adalah orang kata perfect ke apa ke, tetapi bersyukur sangatlah dengan doa semua. Saya tak tahu nak cakap apa, tapi saya tahan dulu. Tadi lah, ramai nak tahu apa panggilan Ira kepada suami. Selalu kalau interview Izzuan je. Bukan before brother ke? Apa panggilan sayang? Dia sayang. Walaupun umur 10 tapi rasa macam sayang tu sweet. Ya. Ya betul tu. Ayah saya ni sebenarnya sweet tapi orang yang biasa okey. Baby. Alah balik. Sorry tak saya kali ni. Jangan bisa. Assalamualaikum.